Dia nampak macam klasik, macam lama punya. Dia tak macam typical lantern yang orang pakai. So dia nampak vintage. Hai, Assalamualaikum. Beli lagi. Okey, kali ni aku nak berkongsi berkenaan dengan Flexsteel Villa lamp. Dia vintage lah dia nampak macam klasik, macam lama punya. Dia tak macam typical lantern yang orang pakai. So dia nampak vintage. Okey, dia rechargeable battery. Okey, brightness dia boleh sampai ke 600 lumen cerah juga tu. So dia berat dia lebih kurang dalam 750 gram. Saiz dia tak terlalu besar. Nice. Kita nak letak macam ni boleh. Kita nak gantung pun dia dah sediakan macam handle kat atas ni, hook untuk gantung. Ok, dia menggunakan rechargeable battery. So untuk charge dia, kita buka je dekat sini. Ok, dia menggunakan type C. So dia water resistant juga ni. Dia ada besi-besi macam ni. Button on off dia adalah dekat sini. So dekat sini adalah dia punya color temperature dia. Dan dekat sini untuk kita adjust dia punya brightness dia, berapa ketinggian cahaya yang cerah kita nak. Ok, contoh aku on. Ok, so dekat sini bila aku pusing ni, so dia akan tukar daripada warna warm tu menjadi cerah lah, bright. Boleh adjust macam tu pusing je. So dekat sini pula adalah kecerahan dia. Contoh maksimum ni. So ni untuk warna apa ni, bright, dan kecerahan maksimum dia. Paling cerah. Kita boleh adjust ikut kita punya penggunaan lah. Kita nak cerah macam mana kan. So bila aku pusing ni, kita akan nampak dia semakin tukar kan. Warna dia jadi warm sikit. Adjust sampai yang ni yang paling low lah. Ni paling warm lah. Dan adjust dia paling cerah. So boleh tengok juga dekat sini ada indikator bateri dia. So ada 3 bar. Sekarang dekat sini ada 2 bar. So bergantung kepada bateri dia lah. So dia boleh tahan antara 4 hingga ke 72 jam bergantung kepada brightness yang kita pakai lah. Kalau kita pakai malap, tahan lagi lama. Tapi kalau kita pakai cerah, dia boleh tahan 4.5 jam macam tu lah. Ok guys, nak cantik dia vintage style Flexsteel Villa lantern. Ok guys, boleh tengok, nak dapatkan boleh tengok link dekat bawah. Bye bye.